Alhamdulillah, semalam kami dapat merehatkan badan secukupnya untuk melakukan perjalanan pada hari ketiga ini. Kami tiba di homestay Kuantan ini lebih kurang jam 6 petang semalam. Di sini, satu pertumbukan riders dari UKM Rotu dan Superfriend seramai 5 orang dengan jentera yang pelbagai menyertai kami untuk misi seterusnya. Manakala seorang rider yang bersama kami dari awal perjalanan akan pulang semula ke Lembah Kelang demi tuntutan tugas beliau. Pelan perjalanan pada hari ini mudah saja, iaitu program Cakna dengan menziarah satu pesakit kanser kanak-kanak di Jerangau, Terengganu. Selanjutnya, meneruskan perjalanan ke Kota Baru sebagai destinasi akhir pada hari ini. Sepanjang perjalanan, kami akan singgah di beberapa tempat untuk rehat dan rawat sambil menikmati keindahan laluan pantai di negeri Terengganu. Apa nama Dataran Merdeka? Seperti biasa, kita sarapan dulu. Betul. Dia takut karma. Bila dah potong kau boleh makan. Boleh makan. Nyesal potong. Tak nak pergi orang. Selepas sarapan, kami merentas pula Bandar Kuantan sebelum memasuki lebuh raya Pantai Timur 2. Dengan penyertaan riders dari ex-Rotu UKM, jentera kami kini terbahagi kepada dua kumpulan. Satu jenis dual purpose dan touring, manakala satu lagi jenis easy rider dan naked bike. Dan cara tunggangan pula terbagi kepada 3 kelompok, iaitu kelompok depan yang gemarkan kelajuan, kelompok tengah yang menunggang dengan sederhana, dan kelompok belakang yang menunggang sambil menikmati pemandangan sekitar. Selepas meluncur lebih 40 minit di lebuh raya LPT 2, kami terpaksa singgah di hentian sebelah Kijal kerana hujan sudah mula turun dengan lebat.
Nama Apabila hujan sedikit reda, selepas hampir 1 jam menunggu, kami ambil keputusan untuk teruskan perjalanan ke Jeranau. Maulah berhenti. Berhenti marah kan. Satu lagi. Okey. Kita bagi dinosaur dengan kereta. Mainan apa? Mainan apa? Okey. Oh, dia satu. Apa ni? Metallica. Metallica. Tahu tak lagu Metallica? Tahu ke lagu Metallica? Tak tahu. Sumbangan daripada China dan juga kita daripada sekolah tu, satu sekolah yang sama. Tapi kita buat ni lah 2,000 baca tu. Jadi sumbangan apa nama? Apa tu belanja. Ambil gambar. 1, 2, 3. Mau sampai. Ni orang segambut. Ini buat dari mana? Duduk di Kenaya. Ini kan duduk di Jasir dekat Bandar tu kan? Oh, mana? Kan ada yang Pausul kan? Kaca tu. Buat landscape tu. Oh, landscape tu. Jadi dia dulu. Oh, ya ke? Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ataupun kau nak cuba Kota Baru terus tak ada lah. Itu yang boleh makan pun. Sebelum apa-apa tu. Lalu permaisuri lah. Kuala Besut ada tak Kuala Besut? Ada dah Kuala Besut kat Tarik. Mesh! Tarik. Bagi sikit komentar. Oh, Boleh nampak laut. bang. Terbaik hari ni. Ini apa? Maggi ketam. Jemput tengok. Sekejap, tunjuk dulu. Oh. Ini. Aduh. Potong dia. Itu tunjuk. ICT. Bego sikit. Bagi nampak ICT. Nampak lagi. Terima kasih. Kita dulu kan orang dua ni. Sampai semua dah. Yang itu buat. Potong kurita 2 ekor. Kurita. Makan mentah-mentah. Tadi belit kau. Comel. Boleh tunjuk sampai. Dia dekat Macam ikan masin ni. Tok Bali lah. Tok Bali yang pergi tadi. Dia punya Maggi ketam dia pakai ketan nipah tau. Ketam batu boleh makan tak boleh makan? Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ketan batu tak boleh. Ketan nipah boleh. Ada beza? Ada. Tak ada. Maksud dia dia punya ketam tu nampak sama macam sama je. Ketan batu ni dia balik. Panjang buat kelapa je. Belah buat kelapa. Oh. Saya botol penuh. Tahu sih.
Tengok masuk dalam frame tak? Ramai kan ni boleh. Mak dia dapat 2 okey lah. Mak dapat 2. Banyak kan? Banyak amal kan? Dia banyak amal. Ada spek kan? Wah, ada spek kan? Janji benar kena kurai. Kan? Benar kena kurai, benar kena mango. Tip. Itu spek tu lah tu. Komposisi. Kalau tu dia tak kelak tengok pukul tuan. Kau rekod kan? Okey. Kau jangan kau. Orang semua dah pecah. Selesai menjamu selera, perjalanan kami teruskan lagi ke destinasi akhir hari ini dalam keadaan masih hujan hingga ke malam. Inilah baru betul yang dikatakan ride spender basah.